Hari itu ada seorang akak minta resipi brownies yang sedap untuk dihidangkan pada hari raya. Jadi hari ini saya nak tunjukkan resipi brown butter brownies. Rasa butter daripada brownies yang rich memang kena buat kat rumah. Jom kita cuba dalam siri 2 minit satu resipi bersama Cik Sayang. Langkah pertama, korang kena cairkan butter atas api sampailah dia coklat. Korang panaskan periuk, kemudian masukkan 3/4 buku butter. Korang cairkan guna api yang slow je sampailah butter tu cair dan agak kecoklatan macam tu. Kemudian korang masukkan 3/4 cawan serbuk koko. Lepas tu kacaulah dia sampai sekata, kemudian sejukkan sekejap. Lepas tu masukkan 3 biji telur grade A dan 1,5 cawan gula perang. Gula perang ni memang lebih sikit nak bagi moist kita punya tekstur brownies tu. Korang mix sampai kembang, sampailah tekstur gula tu tak terasa. Lepas tu kita campurkan adunan kita dengan adunan coklat dan butter yang kita buat tadi. Korang campurkan adunan coklat dan butter yang kita buat tadi kat dalam adunan yang nombor 2 ni. Kemudian korang kacau sampai sekata sebelum kita masukkan dalam 3/4 cawan tepung gandum. Lepas tu korang kacau lah sampai sekata kita punya adunan ni. Kemudian kita masukkan milk compound coin coklat ni. Saya tak pakai yang dark coklat, nanti dia pahit sangat pula. Korang kacau sampailah dia bergabung semua sebelum kita masukkan dalam bekas loyang yang ada parchment paper ni. Saya pakai loyang 8x8. Korang ketuk-ketuk sikit, kemudian korang bakar dalam oven 180 darjah Celsius selama 25 minit. Jangan lupa untuk preheat oven dulu. Kemudian siaplah kita punya brown butter brownies. Yang ni memang sedap, memang simple, memang sesuai untuk korang hidangkan di Hari Raya Aidilfitri yang akan datang nanti. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.